Acha mula-mula terjebak di akaun emas sebab Acha dengar RM100. Ish, RM100 boleh sangat lah. Jadi untuk perbaiki kewangan tuan-puan, boleh mulakan menabung sikit-sikit, minimum RM100. Didik diri kita dulu. Tabiatkan diri kita dulu. Kan biar kita dah biasa, lama-lama kita akan jadi sebati. Menabung tu utama. Dapat gaji, tabung dululah. Kan sebab kita dah ada ilmu. Okey tuan-puan, macam mana nak merdeka kewangan dengan mulakan simpanan emas. Jadi tuan-puan nak mulakan simpanan emas dan menjadikan kewangan kita lebih baik, Acha ikut tips daripada mentor kita Tuan Muhammad Zulkifli. Itu penulis buku ni lah. Pernah dikongsikan dekat dalam blog Tuan Muhammad Zulkifli, B40 kepada T20. Macam mana? Salah satu prinsip dia yang Acha nak kongsikan, yang permulaannya kita kena belajar hidup di bawah kemampuan. Berapa gaji kita, kita belanja di bawah kemampuan. Memang ramai orang kata macam mana nak simpan emas sebab gaji kecil. Kalau tuan-puan tahu gaji guru kafar sekitar tak sampai 2,000 lah senang cerita kan. Tapi macam mana Acha boleh juga usaha untuk menyimpan, menabung emas. Sebab kita prinsip kewangan dia, kita berbelanja di bawah kemampuan. Hidup di bawah kemampuan. Okey, yang kedua, tips yang Acha amalkan lagi, jangan sesekali berhutang. Ramai rakyat Malaysia mungkin dah terbiasa dengan hutang. Kan, termasuklah dengan Acha. Tapi tuan-puan, kalau berhutang cepat-cepat. Selagi tak settlekan hutang, selagi itulah rasa beban yang berat sangat. Bila baca buku Misi Bebas Hutang, Acha belajar sesuatu. Hidup di bawah kemampuan, jangan sesekali berhutang. Letakkan hutang tu jauh. Kalau kita nakkan sesuatu, contoh kita nak set sofa baru, kereta baru, memang kita nak sangat kan. Tapi Acha cuba tahan dulu. Kan kita semua boleh cuba tahan dulu, bertahun dan simpan dulu. Kan jauhkan hutang, sabar dulu, simpan dulu dan beli secara cash. Itu akan membuatkan kewangan kita lebih baik lah. Seterusnya, konsisten menabung emas setiap bulan walaupun minimum RM100. Tuan-puan, platform public gold ni sangat-sangat mudah. Sebab nak beli emas dekat handphone je. Tuan-puan tekan je handphone, tak perlu tunggu duit beribu-ribu ringgit. Ya Allah Rabbi, rasa bersyukur tak? Lepas tu boleh bermula serendah RM100. Acha mula-mula terjebak di akaun emas sebab Acha dengar RM100. Ish, RM100 boleh sangat lah. Jadi untuk perbaiki kewangan tuan-puan, boleh mulakan menabung sikit-sikit, minimum RM100. Didik diri kita dulu. Tabiatkan diri kita dulu. Kan biar kita dah biasa, lama-lama kita akan jadi sebati. Menabung tu utama. Dapat gaji, tabung dululah. Kan sebab kita dah ada ilmu. Okey, seterusnya apa lagi Acha nak kongsikan? Fokus tingkatkan pendapatan. Okey, macam mana nak simpan emas? Duit cukup-cukup. Nak simpan emas, duit cukup-cukup, kita kena keluar daripada kotak kebiasaan kita. Cari pendapatan. Allah, zaman sekarang senang sangat nak cari pendapatan. Buat affiliate tu, tolong sharekan je barang-barang orang. Orang nak beli, kita ambil commission. Commission tu simpan. Commission tu simpan, jangan belanja. Ada RM2,000, kita belanja RM2,000. Ada RM5,000, kita belanja RM5,000. Sampai bila-bila kita berpusing di tempat yang sama. Kita belanja apa yang ada. Contoh gaji kita RM2,000. Contohlah kan. Belanjalah gaji itu je ada. Yang pendapatan sampingan ni kita menabung. Dapat saja duit sampingan, duit bonus. Kalau kita nak tambah simpanan kita untuk menjadikan kewangan kita lebih baik. Simpanan, duit raya yang suami kita bagi, duit bisnes kita, duit-duit macam duit lebihan kat tepi lah. Duit itulah yang kita simpan. Acha ada satu ilmu. Ilmu daripada guru Acha ni bagi tahu apa? Kalau dapat bonus, ketepikan. Punyalah nak belanja juga sebab nak anak nak masuk sekolah, nak Ramadan, nak raya. Masa ni lah bonus ni nak guna. Kalau macam tu, itulah membuatkan kewangan kita berlari tempat yang sama. Yang ketiga, konsisten menabung walaupun RM100 setiap bulan. Buatlah auto debit. Lagi senang. Yang keempat, tingkatkan pendapatan. Usaha. Selagi tulang 4 kerat kita ni, gitu kan. Tulang 4 kerat kita ni masih gagah, ada kudrat lagi, usaha. Buatlah macam mana pun. Yang penting dapat pendapatan sampingan. Apa kita buat? Kita kekalkan dia, simpan untuk kewangan kita lebih baik. Pastikan simpanan kita minimum 3 bulan simpanan kecemasan ya. Minimum 3 bulan, 6 bulan ataupun lagi bagus setahun.